Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, apa khabar hari ini? Okey, saya mengharapkan dan mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, terutama bagi yang sedang menjalani ibadah puasa. Okey, so saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan segar, bugar hari ini. Okey, di samping rutin harian kita yang sedia menanti, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan kongsikan satu tajuk yang dekat dengan diri kita, okey, dan berlaku dalam kehidupan kita sehari-harian, iaitu bila komunikasi jadi luka. Okey tuan-tuan dan puan, terutama kepada kita yang berada di pejabat, okey, yang bekerja, okey, dan yang berada di rumah ataupun dalam keluarga juga perkara ni berlaku tuan-tuan dan puan. Okey. Kalau dalam konteks kita di tempat kerja, biasanya konflik ini berlaku bukan sebab kerja kadang-kadangnya tuan-tuan dan puan, tapi sebab cara kita bercakap tentang kerja tersebut. Okey. So misal katakan antara ketua dan staf, okey, ataupun boleh jadi juga antara staf sesama staf, okey, rakan sekerja, sering berlaku komunikasi luar jangka, komunikasi yang mungkin memberikan satu emosi yang terpendam, okey, kepada seseorang tuan-tuan dan puan, okey. Kadang-kadang apabila kita beri arahan kepada staf bawahan kita, arahan tu boleh jadi satu tekanan kepada mereka, kan, teguran boleh jadi satu penghinaan, kan, dan diam kita tu boleh jadi satu salah faham, misal katalah, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks hubungan bos dan pekerja ataupun ketua dan staf, kan, apabila kita memberi arahan kepada staf kita, words kita nak kena jaga tuan-tuan dan puan-puan. Cara kita bercakap, cara kita memilih perkataan, cara kita memberi arahan, itu semua memberi satu konotasi bahawa adakah kita ni seorang ketua yang bagus ataupun sebaliknya. Okey, adakah kita ni bila kita bagi arahan kepada staf bawahan kita, okey, perkataan yang kita gunakan, ayat yang kita cakap pada dia tu tuan-tuan dan puan-puan, okey, dalam konteks komunikasi kita dengan dia, adakah menggambarkan kita ni seorang ketua yang dihormati atau tidak tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kadang-kadang tu cara kita bercakap tu kasar, okey, ataupun nak menunjukkan kemarahan, kita tak puas hati dengan staf kita. Itu adalah satu gambaran yang tidak baik pada sisi seorang ketua, okey. Pada sisi seorang staf pula, okey, apabila kita bercakap dengan cara yang kurang hormat kepada ketua kita ataupun sesama rakan sekerja, bila kita bercakap dengan keadaan ataupun dengan ayat-ayat yang kasar, yang tidak sedap didengar, okey, komunikasi boleh menjadi satu luka yang terpendam kepada diri seseorang tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa komunikasi jadi luka? Kenapa komunikasi jadi sesuatu yang tidak indah untuk didengar, misal kata? Ada beberapa faktor tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, mungkin nada yang kita gunakan semasa bercakap itu nada yang lebih keras daripada isi mesej yang kita nak sampaikan. Okey. So bila nada kita tu keras, okey, tidak mesra, jadi orang yang menerima arahan kita ataupun orang yang mendengar komunikasi kita tu akan terasa, akan berfikir bahawa dia ni marah aku ke, dia ni ada yang tak puas hati dengan aku ke, kenapa cakap kasar macam tu dekat aku, kan. So maknanya nada kita tu lebih keras dari isi mesej yang kita nak sampaikan. Itu pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ada juga di kalangan kita ni, sama ada kita ketua ataupun kita ni staf biasa, okey, kita ni suka menegur orang di sekeliling kita di khalayak ramai. Okey, saya bagi satu contoh. Misal kata dalam sesebuah mesyuarat, okey, dalam sesebuah mesyuarat, okey, ada perbincangan, okey, kita berikan idea, okey, terhadap perkara yang dibincangkan, okey. Tiba-tiba ketua kita yang lead meeting tu misal kata tak setuju dengan idea kita, dia tegur kita, dia sindir kita dalam kalangan, orang kata dalam mesyuarat tersebut. Jadi apa perasaan kita tuan-tuan dan puan-puan? Dah tentu kita akan rasa malu, kita akan rasa dikecam, okey, kita akan rasa macam jatuh maruah, kan, sebab kita telah dimalukan dalam mesyuarat yang mana ada kawan-kawan kita yang lain dalam mesyuarat tersebut. Jadi kita sebagai ketua tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita perlu
fahami perasaan orang lain. Okey, hormati perasaan orang lain. Terima dahulu seadanya, kemudian baru kita berikan komen yang membina. Bukan tegur secara membabi buta di khalayak ramai. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, komunikasi luka berlaku apabila kita kurang empati tetapi lebih beremosi. Maknanya kita berada dalam keadaan tidak rasional pada masa kita nak interact dengan orang di sekitar kita. So dia jadi tak best lah kan. Jadi bila kita tidak memahami keadaan, situasi orang yang bercakap dengan kita, tidak menyelami apa rasa dia kan, apa perasaan dia, apa yang difikirkan, kita terus je judgemental. Okay, bagi ayat yang orang kata membuatkan orang yang bercakap dengan kita itu terasa kan. Jadi komunikasi jadi luka, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hubungan jadi tak smooth jadi itu boleh mewujudkan konflik antara sesama individu. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita terlalu fokus pada tugas tapi kita lupa bahawa yang nak melakukan tugas tersebut adalah manusia, tuan-tuan dan puan-puan, bukan mesin, okey, bukannya haiwan, bukannya tumbuh-tumbuhan. Ia adalah manusia, yang mana manusia yang mempunyai perasaan dan juga akal fikiran. Okey, so itu kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan. 4 faktor ni menyebabkan komunikasi jadi huru-hara, okey, komunikasi jadi luka, okey, dan menyebabkan kesan kepada hubungan antara kita dan orang lain itu tidak cantik, tuan-tuan dan puan-puan.